Morning. So hari ni kita nak pergi ride naik ni. Tapi bukan pergi ride sajalah. Kita ada, aku ada department retreat sebenarnya hari ni dan esok dekat Pahang. So sebab dekat je, yang baik Bentong, kita naik motor je lah. Ada 6 orang akan naik motor ini, yang lain semua naik kereta. So tengoklah vlog ride ni. Itu aku cakap next video pergi luar negara kan, itu nantilah. Aku ada video lain. Okay, so ini daripada rumah aku lah. So kita orang dah set untuk tunggu dekat Petronas sebelum tol Gombak tu, jumpa dengan yang rider yang lain. Bukan 6-5 je kali ni, tak apalah. Yang seorang tu DMC, okay, tak apa je. So kita teruskan perjalanan. Ini dah masuk ke terowong yang menghala ke Pahang. Dah masuk Pahang lah. So aku dah set GPS dekat situ, dah buka map. So sekarang ni kita nak singgah dulu branch dekat Lemang Tok Ki yang original. So kita branch dulu dekat sini ramai-ramai. Tapi kita orang sampai lah yang motor sebab kita orang keluar awal. Dia orang semua dari office. So jauh sikit lah. So sampai kat sini, ni biasalah kalau korang yang biasa datang Tok Ki, korang tahulah selection lauk dia memang banyak. Korang nak patin ke, nak masak lemak ke, semua ada. So ni antara yang makanan yang kita orang ambil lah. Dan ini baru 3 meja je. Ada lagi grup lain yang belum sampai. Lepas tu kita teruskan perjalanan. Belum ke resort lagi, tapi ke tempat makan durian. Yang ni yang menarik sebenarnya. Sebab memang trip kali ni datang kat musim durian. Yang durian pula tengah banyak dan harga tengah murah. Apa kata kita makan lah sikit kan. Bukan senang nak dapat harga Blackthorn RM25 sekilo, memang murah lah. So kita order beberapa biji durian kat sini. Ni toke tu tengah potong durian kahwin. Dan dia bagus sebab yang mana yang tak elok dia akan asingkan, dia tak bagi. Ini musangking yang dia bagi lah. Memang sedap gila, memang manis lah. Semua orang happy, semua orang ceria. Lepas tu kita teruskan perjalanan ke resort, iaitu 54 Fern. Ni kita lalu Bentong, Pekan Bentong, sebelum kita akan mendaki Bukit Janda Baik. Kampung Janda Baik. Resort ni besar tau. Owner dia pun duduk di situ. Memang macam, tak sangka tanah dia sangat besar. Pokok-pokok, buah sangat banyak. Cuma buah je yang tak ada. Tapi tak apa. Kalau buah banyak lagi best lah kan. Jalan dia agak ke dalam sikit. Macam jalan nak balik kampung pun ada. Ini kita dah sampai. Ini antara entrance dia lah. Masuk memang terpukau lah. Memang banyak gila pokok-pokok. Itu salah satu bilik yang ada. Ini ada banyak pokok durian, ada banyak pokok buah-buahan yang lain. Ini salah satu bilik yang ada. Ini bilik aku dengan Najmi kat situ. Dia tengah baring kat sofa bed. Ini sofa bed bukan sofa biasa. Dia tidur kat situ malam ni. So ini keadaan bilik. Yang bilik sangat cantik. Bilik air dia pun sangat bersih, sangat luas. Surprisingly memang bersih, memang nice lah. Bilik pun sejuk. Tak ada apa nak komen. Semua best. Ini satu lagi bilik yang tim perempuan duduk 4 orang. Bilik ni sebenarnya dia connecting dengan bilik sebelah. Dia ada bilik pula, dia ada pintu boleh keluar daripada luar, daripada balkoni masuk ke belakang. Yang bestnya tengok view dia. Itu kolam ikan yang diorang bela, ikan besar-besar. Memang bukan, tak boleh mancing lah. Yang paling best, dia ada jacuzzi dekat luar. Cantik tempat dia, aman je. Dia ada toilet, sini ada surau. Kalau ramai-ramai sini pun tak rasa ramai. Yes, swimming pool. Sarang burung. Apa dengan Tafi? Macam mana bilik? Baring? Ni orang kata the bird nest. Wah. Selain tu dia ada sediakan gelanggang pickleball. Yang ni kena sewa lah. Bayar RM20, dia bagi pedal dengan bola. Dan kalau nak bola keranjang belakang tu, dia bagi bola juga. So ni table tennis punya meja. Dia dah ready dah, tinggal boleh main je. Ni boleh lah untuk relax petang-petang. Sambil layan kepanasan kat luar tu. Boleh lah tunjukkan skill main pingpong. Lawan lah kawan-kawan. Ni kita orang ada coffee break dekat sini. Dia kena memanjat sikit. So sini adalah beberapa jenis kuih yang disediakan. Semua sedap-sedap. Makanan sini semua sedap. Dah tak boleh komen. Memang sedap lah. So kita orang ready dengan games yang kita orang main. Yalah, sini kan team building. Memang kena adalah macam ni, barulah best. Barulah namanya bonding. Video ni terpaksa di mute lah sebab
untuk mengelakkan telinga korang cedera, sebab memang gelak kuat gila dengan video ni. Memang tengok lagi macam mana. So kalau korang boring, korang boleh lah terjun kolam yang aku dah tunjukkan tadi. Ni kawan aku tengah test kamera. Memang best, memang besar kolam dia. Ini dinner kita orang. Ada sate, ada nasi goreng, ada barbecue, ayam, kambing, udang, dessert-dessert semua kat belakang. Semua sedap-sedap. Makanan, kita orang tak komplain. Lepas tu, kita orang free and easy, enjoy scenery, karaoke dan sebagainya. Padahal music kat sana. Tu lah. Jadi mulia suatu hari. Oi, mana kita connect? Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. The next day. Good morning. Tengok ikan-ikan. Banyak tu ikan dalam kolam ni. Tapi yang kat sini tak ada mancing lah. Ini hiasan je. Ini view waktu pagi atas puncak kafe tu. Bapak cantiknya. Tanah dia luas. Dia jaga. Memang cantik. Kerja dia sangat ramai. Memang dia jaga cun-cun cantik lah. Memang bersih gila tempat dia. No comment. Memang cantik. Memang bersih. Lepas kita orang breakfast. Kita orang lawat jap dia punya receptionist. Banyak lagi ada carom, ada congkak kat situ. Dan belakang tu boleh beli minuman ke makanan yang korang nak lah. Tak ada masalah. So ini kita orang sewa court pickleball dengan basketball dia. Bolehlah riadah sebentar sebelum kita orang coffee break lagi. Memang kerja dia makan je kat sini. Makan kenyang. Nak makan kenyang lagi. Macam tu lah. So kat sini bolehlah siapa yang tak pernah lagi main pickleball macam kita orang ni boleh test. Sebab dekat sini semuanya best. So kita orang dah nak balik. Sebelum tu singgah ke satu kafe ni lah. Dekat je dengan resort ni. Nama dia Pinto Cafe. Ni jalan dia nak naik ke kafe tu lah. Dia memang estetik kafe dia. Ini kopi yang dia roast sendiri. Memang dia jual kat situ. Aku lupa lah nak beli. Aduh. So kita orang dah habis makan. Lupa lah tunjuk makan apa. Tak apalah. So kita orang turun untuk teruskan perjalanan ke durian pit stop seterusnya. Yang ni aku tapau je. Dia orang lain semua makan. Sebab aku nak balik awal. Tapi durian ni memang best. Semua jenis ada. Murah-murah belaka. Dan ni Blackthorn yang aku bungkus. Memang sedap. Memang bawa balik tu habis licin makan. Memang best. So memang puas hatilah kali ni. Durian pun banyak. Makan pun puas semua. Semua happy. Perut kenyang. Happy lah. Lepas tu kita teruskan perjalanan. Balik ke Sarang. Balik ke KL. Ni aku seorang je. Sebab yang lain semua dah gerak. Ada yang gerak malam tadi. Ada yang gerak pagi tadi sebab ada hal. Yang dua lagi dah gerak sebelum pit stop durian tu. Aku je yang gerak lewat sebab aku nak durian. So tak apa. Kita layan je highway ni seorang-seorang. Sebelum kita balik tu, kita singgahlah dulu universiti kesayangan ni. UIA. Sebab apa? Nak beli shawarma lah. Apa lagi? Shawarma terbaik adalah di UIA. Ni antara kedai lah. Sebab dah lama tak duduk sini. Aku dah tak tahu dah mana yang best. So tu je lah the whole thing. Tadi pun dah turun daripada Janda Baik. Dah singgah UIA. Dah beli shawarma nak bawa balik. Makan malam ni. Dan lagi aku sambung jalan balik ke rumah. Itu saja. Kalau lepas ni ada vlog pun atas motor je. Tak ada apa. So aku end kat sini lah. Okay, jumpa lagi. Bye.